Kisah ini berlaku pada tahun 2018 di mana seorang pelajar lelaki bernama Kamal ditempatkan di bilik 217 Desa Siswa Saujana USM. Bilik tu biasa je macam bilik lain, cuma ada satu benda yang pelik. Cermin dalam bilik tu tak boleh ditanggalkan walaupun cermin tu dah pecah sedikit di tepi. Roommate Kamal pernah bergurau, "Kau jangan tengok lama-lama dalam cermin ni Kamal, nanti nampak benda lain." Tapi Kamal tak ambil serius. Satu malam, Kamal tinggal seorang diri di bilik. Roommate dia masa tu balik kampung cuti hujung minggu. Dalam jam 2 pagi, Aiman sedang berdiri depan cermin sambil gosok gigi. Dia perasan ada bayang hitam melintas di belakang dia dalam pantulan. Dia terus pandang belakang tapi tiada sesiapa. Selesai gosok gigi, Kamal terus baring atas katil dan cuba lelapkan mata. Tapi hati dia rasa tak sedap bila fikirkan bayangan tadi. Kemudian, dia tertidur. Tak lama lepas tu, dia terjaga sebab dengar macam bunyi orang berbisik. Bisikan suara perempuan sangat jelas dan dekat dengan telinga. Cermin depan katilnya tiba-tiba retak dengan sendiri. Retakan tu makin lama makin merebak secara perlahan-lahan tanpa sebab. Keesokan paginya, Kamal terus report pada penyelia kolej dan masa itulah dia baru tahu bilik 217 dahulunya pernah dihuni oleh seorang pelajar perempuan yang mengalami tekanan perasaan dan akhirnya ditemui mati bunuh diri dalam bilik tersebut. Cermin tu pula tak boleh ditanggalkan sebab setiap kali dicabut akan berlaku gangguan besar dalam blok tu. Pernah sekali satu aras kena histeria serentak. Sejak dari malam tu, Kamal akan mengelak tengok cermin pada waktu malam dan akan tutup cermin tu dengan kain putih setiap kali dia mahu tidur. Macam mana kisah kali ni? Korang enjoy tak? Jom komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Jangan tutup mata, benda yang kau cari mungkin dia yang datang jumpa.